Alright, Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Alif. Sekarang ni berada di Sales Gallery Tanjung Karang. Hari ni dan esok adalah hari yang terakhir untuk bulan Januari ni 2025. Okay, ni YG Corporation, kita punya developer, dan projek kita adalah Hamlet The Meadows. Alright, punya Alif nak cakap kat sini, kita ada projek baru, bukan baru lah, dah start pada bulan lepas, tahun lepas lagi. Dan projek dah start running dah, ada construction. Dan inilah projek kita, rumah single story. Ada 3 saiz. Jom, aku tanya projek ni, developer ni boleh percaya tak? YG Corporation ni dia ada banyak dah pengalaman dia bina sampai dah latest 2022. Ni pun dah habis terjual, dah kelang rumah apartment. Dia ada buat CMD, double story. Okay, ada buat supermarket punya projek. Memang ada pengalaman, tak boleh risau, tak perlu bimbang. Cuma kat Tanjung Karang ni dia planning nak buat satu konsep township, satu bandar, ada perumahan, ada shop lot, ada 3S center macam apa, Proton, Pro2 kan. Dah banyak peluang pekerjaan kat situ nanti. Cuma dia akan buat satu perumahan dululah. Kat situ punya projek kita. Ada zinc biru kat sana. Dah start running pun, nanti saya update gambar ada video ke dalam ni. Alright, tengok. Okay, ini pula saya terangkan pada projek ni pula. Kita ada 3 saiz, 20x5, 20x70 dan 20x80. Ada 2 skala model kat sini lah. Right, 20x5 punya lebar permukaan 20, punya panjang 65. Cuma tak ada tanah belakang lah. Right, harga ni dari 328, 500, juga orang macam tu lah. Ni lepas nak rebate. Apa lagi? Ni pada belakang dah dapat boleh letak mesin masuk kat sini. Ruang tamu dia macam ni. Mana 3 bilik, master, bilik air master, bilik air untuk tetamu, untuk bilik kedua ketiga. Ruang tamu anda macam ni lah, luas. Tas dia 2x2 tau, besar. Tapi macam ni lah pandangan dia. Alright, simple saja rumah teres ni. Cuma saya dulu tahu, tiap tu ada sebilik ada pengenderaan. Ini untuk ruang tamu, bilik ni ada tingkat depan ni. Okay, bilik kedua, ketiga ada pengenderaan kat situ. Bilik air pun ada pengenderaan. So percayaan pengenderaan tu memang on top. Right, corner ni saya cakap je lah, walaupun unit dah habis, sebab dia pun 20 kaki tau lebar dia, 20 kaki. Jadi memang demand lah. Harga bawah 500 dapat rumah 20 kaki tanah tepi ni. Boleh buat swimming pool, buat bina rumah bilik lagi kat sini kan, letak kontainer ke. Right, ini 20x80, 70 sama saiz dia. Kalau yang tadi tu saiz book up dia 1091 square feet, 20x5 total tanah sekali. Parking tu 20, boleh buat 2 jeep kereta. Right, yang ini beza sedikit. Apa beza dia? 20x80 depan sama, cumanya layout dalam beza. Dia lebih besar sedikit lah. Book up dia 1143 square feet, sama dengan 2070. Cuma 2070 dia tanah dia sikit je, dia 5 kaki je. Kalau 2080 macam ni lah, 15 kaki. Ada beza 10 kaki. Banyak beza jugalah kan. Kalau nak buat macam dapur basah ke, nak buat tempat ke camping anak-anak ke kan, boring-boring duduk dalam rumah, dapur basah, nak buat extend bilik lagi kat sini ke kan. Harga rumah ni starting dari 340, 345 dan 355. Beza dalam 10,000 macam tu lah. 2070, 80. Depan sama je, cuma corner ni memang saya cakap awal-awal dah habis. Sebab tu tanah 20 kaki lebar. Boleh buat satu biji rumah lagi tau. Buat bilik ke, nak buat swimming pool ke kan. Orang planning beli, mungkin nak buat untuk anak-anak duduk ramai ke, nak gathering. Sama je, konsep dia sama. Kenderaan, kenderaan kat sini. Layout dalam dia beza sikit. Okay, ni master punya bilik, bilik air attach, bilik kedua, tiga dan bilik utility. Buat kecil tapi boleh buat study room, small office kan. Bilik air yang kedua di ruang tamu anda memanjang. Ni 2x2 juga, 2x4 juga, 10 kaki, besar, lebar juga kan. Itu lebar, panjang ni berapa dah. Right, kita nak cerita dia punya layout dia lah, full layout. Okay, korang perasan ni fasa 1 sahaja tau. Fasa 1 dan 3 face, 1A, 1B, 1C. 20x5 warna biru tu, warna biru semua bawah. 2070 warna kuning, oren ini. Right,
2080 warna hijau. Apa yang nampak stiker orange ni semua dah habis. 1A ni dah signing, dah loan approve, signing dah pun. 1B ni masih ada yang belum signing, proses loan warna kuning tu. Orange ni dah signing dah. So tinggal berapa unit saja. Dalam 30% lah anggaran. Satu C ni belum buka lagi, tapi ni akan buka pada 2-3 bulan lagi. Ini dengan berapa persen saja. Jadi apa yang anda dapat bila duduk sini? Right. Daripada sini saja anda masuk yang ada security access. Jadinya ada maintenance fee tak? Tak ada, cuma ada security fee dalam RM70 ke 150, 100 lebih atau 200 lah. Mungkin setiap tahun dia akan naik ke, dalam 3-4 tahun baru naik ke, pulang kepada ni lah pengurusan. Dan tak nak panjangkan video lagi, yang saya suka projek ni sebab apa? Rumah ni ke rumah, ni depan rumah 50 kaki besar, yang ni 15 kaki, so ada ruang. Dia muat 2 je kereta nak lalu. So kalau macam ada busy sikit lalu sini lah. Dan ini pun besar, sama juga semua tempat ni 50 kaki untuk antara rumah ke rumah. Cuma yang ni 15 kaki. Kalau kecil-kecil ni anda dapat lagi permainan, joget-joget ke, rosok kan, nak main futsal, main apa, basketball kan kat sini. Dan ni STP ni yang terima peran lah, macam 0G tapi dia modern punya lah. Ini di track, right. Ini untuk sebutan tak boleh berenang. Ni pasal 2B, tak taman, cuma berdekatan lah. Orang suka kalau corner ni bagus lah, nampak udara lah kalau corner kat sini. Satu C, ni pertaman kecil. Dia 400 unit rumah total, 400 unit rumah. Ni katanya nak buat surau, purpose dia lah. Biasanya nak buat satu development, sini lah dia ada purpose dia. Alright, jom kita tengok dia punya master plan daripada pemaju. Tapi agak panjang video ni. Kalau memang anda planning nak duduk kawasan ni, saya akan explain lah apa yang kurang, apa yang lebih. Ni kemudian ya, gambaran pada artis lah yang mereka tu. Ini gambaran dia, security cantik lah. Kalau betul-betul macam ni memang cun. Right, jom. Ni 28 Disember 2024. Yang dalam dekat lagi ada bunyi lah, lift off bunyi. Ok, yang ni yang latest. Rasanya dalam 18 hari bulan Januari. Dia nak filing tak pun. Play video balik game. Ni air punya tu, tangki air. Ni filing, dah start filing dah. Naik tiang dah. Ni yang tu lah 1A sekarang ni, dia dah naik ni. So kita doakan lah dapat siap pada tempoh yang dipersetujui. Katanya dalam 3 tahun. Ni 25, 26, 27 dah boleh dapat kunci lah. Jom kita tengok ni master plan dia. Putasiana ini subs pada white engine lah yang tadi saya kata. Itu pemaju punya subs dia, tapi still white engine juga, cuma nama je lah beza pun. Ok, ada 460 unit katanya. A, B, C ikut size lah. Ni mungkin hujung pematang tau, dalam Pekan Tanjung Karang section 2. Saya tak sangka ada section 2. Saya tahu Batu Tujuh kan. Ni daerah Kuala Selangor, masih dalam Kuala Selangor. Sebab Tanjung Karang ni consider besar dalam Kuala Selangor ni. Ni rumah ni total ada 38 ekar untuk rumah ni sahaja. Dulu title katanya akan ada security. Kalau gated tu mungkin dah siap semua 400 unit tu. Ada dapat signing daripada semua permintaan, ada demand nak buat gated. Buat pagar kan. Baru ada pagar tu. Itu plan dia lah. Ini gambaran untuk artis punya gambaran. Inilah gambaran rupa rumah anda. Dia nak kata konsep moden tu ada. Ni pun tak genting ni. Mantap yang dia skeping-skeping tu, bukan yang besar tu, yang berapa kaki tu kan. Cantik kan. Kalau ada kalau macam rumah orang tak ada tanah di rumah lah kan, dia lebih consider di rumah yang lebih praktikal. Tinggi ceiling pun 13 kaki, pole bagus lah. Ini panjang kita, tanah ada. Tak ada gambaran yang terkini lah. Ini tahun lepas punya, bulan 8 bulan 7 kosong lagi dia ratakan. Right, ni projek ni dekat dengan hospital negara yang baru. Ni dah berapa tahun apa hospital ni, dah 3-4 tahun kot, masa PKP hari tu kan. Ni master plan dia. Ni projek kita baru phase 1. Mungkin dah rumah lagi phase kedua. Harga mungkin naik. Kalau sekarang 328 tu 265, mungkin 340, tak tahu kan. Mungkin dah pada besar ni. Itu rancangan developer, saya tak tahu lah. Saya ni kena agensi saja kan. Ni buat 3 center kat sini, depan ni. Ini jalan utama depan ni. Ini adalah hospital. Komplek kat sini nak buat. Itu cadangan ni lah. Central Park, Welcome Center, Event Space, ada
kuasa face making, retail konsep, buat shop pula kat sini, tim rumah semi-D kat sini. Itu adalah perancangan dia. Alright, ni Hamlet apa dia, ni kita punya projek nak ke KPJ dalam 10 minit ada, 10 minit ke 20 minit kalau jalan okey lah. Dan kita pun ada access dari segi highway katanya, memang ada pun, sebab lebih mudah lah kita nak ke mana, Rawang ke Putrajaya ke, memang akan lalu lah. Ni nak ke Sekinchan, ni nak ke Tanjung Selangor, Jeram, Kapar. Ni ada mana banyak lah dalam punya peluang nak pilih tempat ni. Jadi panjang pula. Okay, SJKC, sekolah-sekolah sebenarnya ada banyak sekolah sini, SWK, Kuala Selangor. Ni nak tengok wayang kat sini. Ramai orang Tanjung Karang, Kuala Selangor, dia tengok wayang dekat. Ya Allah, kita pergi shopping kan, right? Ni sekolah-sekolah banyak je. Keluar pula. Ni saya dah rekodkan sekolah-sekolah banyak. Sekolah, ATM, bank banyak kita sini. Ni type A, ni lah layout pada atas. Type B, anda boleh tengok sendiri, sama je, boot up dia 1143 untuk dengan C ni, and dia sama macam tadi. Right, tak ada apa yang boleh saya nak cerita sangat, sebab itu je lah. Kalau package sekarang ni, kalau rumah pertama, rumah kedua dapat loan 90%, boleh consider full loan lah, sebab dapat rebate 10%. Jadi ada tak perlu bayar cash yang banyak, hanya perlu bayar disbursement dan stamp duty bahagian loan saja. Kalau SPA, legal fee untuk SPA dengan loan free, developer tanggung. Itu dia punya plan yang terbaik lah setakat ni yang dia boleh offer. So kalau anda nak apply, siapa yang layak apply? Mereka yang bergaji bersih 3,000, 3,500 ke atas, pasangan pun okey, dah bekerja setahun lebih. Sebab ada klien saya tapi tak pasal loan dia, dia try banyak bank sebab dia punya income tak strong, walaupun gaji 4,000, dia komitmen dalam 500 je. So ada baki 3,500, cuma tak dapat. Bank tak lepas sebab apa? Dia berpindah kerja. Dia kerja tak sampai setahun lagi, tak sampai 2 tahun, tak ada PF yang strong. So susah lah. Dia cuba bantu dan apply loan macam bank, tapi tak lepas. Saya cerita benda jujur. Kalau tak cerita, tak tahulah kan siapa yang layak. Kalau yang berniaga pun boleh sebenarnya apply. Mereka yang ada flow, cash flow yang cantik, saving yang banyak, memang bank suka, memang senang approve. Ada bayar tax, ada declare tax. Tak bayar tax pun, ada declare tax pun consider okey tau. Sebab apa? Kalau tax, dia punya income tak sampai untuk bayar tax, consider boleh apply. Sebab kita dah ada rekod tax tu nak bayar kan, dan rekod secret yang cantik kan. Boleh rekod secret tu kena jaga sedikit, secret cost agak melalut sikit cakap. Dan apa lagi, kalau anda ada nak detail lebih lagi, kita dah detail lah selebihnya. Cuma kalau nak tanya pasal semakan loan tu, saya boleh jumpa, bantulah. Tak, Alif kat sini tak lama sangat dah. Mungkin bulan ni je lah. Bulan depan Alif masih cover kalau ada yang ni. Semua ada banyak agensi lagi. Cuma kat sini, anda nak saya tolong bantu saya makan, nak booking ke, boleh beritahu saya. Alif boleh bantu. Sebab masih berjalan lagi Alif, cuma Alif nak fokus bangi. Kat sini pun Alif fokus juga, cuma dah tak duty kat sini sebab Alif tak bangi lah. Alif prefer. Cuma bangi tu banyak rumah kondo, tak ada rumah landed. Kalau ada yang nak jual beli rumah kat kawasan Tanjung Karang, Kuala Selangor ni, beritahu lah. Dia boleh je sampai sini. Okay, ingat Hamlet Demidos.